Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama 1 minit inspirasi Ramadan Sarjana. Bermula bulan Ramadan, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa, iaitu menahan diri daripada makan dan minum bermula terbit fajar sehingga terbenam matahari. Berpuasa bukan sahaja bermaksud menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mengajarkan kita untuk menjaga setiap tutur kata kita. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa di antara kamu yang sedang berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan sia-sia. Dilarang juga baginya untuk bertengkar dan memaki hamun oleh seseorang. Dan sekiranya dia ajak bermusuhan, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa pada hari ini. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Akhir kata, kita perlulah berpuasa dengan bersungguh-sungguh agar puasa kita tidak menjadi sia-sia di sisi Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.